Hello everyone. Hi everyone, welcome back to my vlog. Sekarang ni kita tengah Kecil luau. Sekarang ni kita tengah tunggu makanan. Sabarlah aku buat opening dulu. Kita orang nak sambut Makanan saya dengan Syasha dah sampai masa nak buat opening. Today kita ada trip dengan gadis-gadis manja. Kita ada trip untuk 2025. Okay. Sabar. So trip ini terjadi sebab ada yang nak kahwin. Nak tahu siapa? Tunggu. Jom kita nak pergi tengok kek. nak bunga ni, siapa nak kasih kita bunga? Oh my god! Wow! Apa? Mu ingat ni mahligai. What is this? Terima kasih. Wow. Tudung kuning tak nak ini unboxing. Okay, sekarang kita akan unboxing apa yang Bright bagi. I found my man but I still need my girls. Will you be my bridesmaid? Of course. Lepas tu kita dapat this one. Wani kata kena buka, mana tahu ada cincin kat dalam. Tak ada guys. Mu nak ke? Kalau mu nak, mu duduk situ ambil gambar mu. Sebab situ tak ada orang dah. Ada gambar kau ni saja. Hai. Kita dah makan gas suhab tadi. Order nasi goreng dengan chicken grill. Yes je. Tiramisu. Boleh lah. Dia macam kita boleh dapat lagi sedap. Yang lagi sedap gitu lah. Sebab saya first time makan tiramisu. Jadi okey lah, boleh lah untuk first time. Rasa dia. Lelaki bodoh. Provider. Okey, lelaki kita mana? Okey, boleh lah. Kalau putih pada saya nanti sekejap. Lelaki pakai spek. Tak nak. Okey. Lelaki provider. Lelaki. Aku rasa yang apa balik. Lelaki tak isap okok. Lelaki bersukan. Hilman abang lu. Hilman abang lu. Soft spoken. Inilah brightnya. Aku nak buat tiba-tiba. Ya. Aki bersolat.
tomorrow. Okay, hi guys. Sekarang ni kita di hari perkahwinan. Hanis. Today is the day. Kita tengah Kita orang breakfast breakfast dulu sementara tunggu bride make up. Kita orang lepas ni kita orang akan pergi masjid untuk akad nikah. Dia tu kan duduk dekat nombor 9 tu ni. Sedap lah. Aku tak tahu lah kalau aku lapar. Apa-apa. Mau makan pun super jatuh. Hai! Perasaan hari ni, perasaan hari ni. Oi! Terbang. Aku tak boleh buat password. Sebabnya kita share dah aku. Lain sangat kau make upmu. Lah macam wish-wish. Tahniah hari Jumaat. Tak nampak ada belakang. Tak macam Fatin ada depan. Dah sorok. Wan Khairul Hazim dan Wan Khairuddin. Saya nikahkan kamu dengan Nik Hanis Jamila Daniel Nik Abdul Kadir Hilmi dengan mas kahwin sebanyak RM300 tunai. Aku terima nikahnya Nik Hanis Kamila Daniel Nik Abdul Kadir Hilmi dengan mas kahwin sebanyak RM300 tunai. Alhamdulillah. Puan Hanis. She's a wife. Tak mu tak you awak function lah. Fresh flowers. Tak yalah siapa nikah lah ni. Bukan mu. Finally she's a wife. Finally. Mana Puan Hanis? Boleh panggil Puan Hanis. Yes. Tengok dia. Cepat sikit dulu. Sabar, jangan nervous, jangan nervous. Aduh, Wan tak praktis ni kau, Wan. Tomorrow. It's a wrap. Nak ambil gambar. Here I am waiting.